Assalamualaikum dan salam ukhuwah. Saya Nur Najat Husnah melaporkan secara langsung dari Dataran Ilmu Setabura bagi Majlis Penutup Semarak Ramadan dan Bulan Dakwah 2026. Majlis pada hari ini, 3 April 2026 bersamaan 14 Syawal menjadi bukti dan saksi kepada keberanian pelajar dalam menonjolkan syiar Islam melalui pelbagai pertandingan. Jom kita saksikan. Sepanjang tempoh sebulan ni, pelbagai aktiviti dan pertandingan menarik telah disusun khas untuk semua murid tahap 1 dan tahap 2. Ada pertandingan yang dijalankan secara dalam talian dan juga bersemuka. Antaranya ialah pertandingan azan, pertandingan da'i cilik, pertandingan tilawah Al-Quran, pertandingan hafazan, pertandingan menjauhkan perkataan serta pertandingan tulisan khot. Bukan itu saja, ada juga pameran mini kolegium yang pasti membuka minda kita semua. Kawan-kawan, tahu tak kenapa panitia kita adakan program hebat ni? Objektif utamanya adalah untuk melahirkan murid Setabura yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia selaras dengan ajaran Islam. Di samping itu, program ini juga bertujuan untuk menyemai minat kita terhadap pendidikan Islam dan mengeratkan ukhuwah antara murid, guru dan seluruh warga sekolah. Penyertaan yang pihak urus setia terima kali ini memang luar biasa dan mencurah-curah. Sampaikan juri kita pening kepala nak buat pilihan. Namun, adat bertanding telah tertulis. Walaupun semuanya mentai itu hebat belaka, hanya yang paling cemerlang dan menyelah saja yang akan didapatkan sebagai juara di atas pentas nanti. Tahniah semua. Sebulan ni, dakwah di Setabura. Indah sungguh rasa di hati. Fajar tiba di bulan suci, bangun sahur subuh menanti, bersiap kita ke sekolah tercinta, mengejar pahala di bulan mulia. 2-3 kucing berlari, mana sama dengan si kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasmikan Majlis Penutup Semarak Ramadan dan Bulan Dakwah SK Taman Bukit Rambai tahun 2026. Sekian, Assalamualaikum. Yang satu semarak Ramadan kini membantu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gema dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentak kan? Tapi itulah yang banyak berlaku sekarang. Menurut laporan Kapsos, Siar Islam mekar di Setabura. Hati-hati bawa kejayaan, ilmu di dada jangan lupakan. Matan diterbiah dengan iman, moga istiqamah jadi pegangan. Inilah, tamat sudah Majlis Penutup Semarak Ramadan dan Bulan Dakwah pada tahun ini. Semoga semangat yang digilap terus kekal dalam diri setiap warga Setabura. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan syabas buat pihak penganjur atas kejayaan majlis yang cukup bermakna ini. Sekian laporan saya bersama kru TV PSS Setabura. Ingat, mata kami, cerita anda. Jangan lupa like, share and subscribe. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.